Perlu tak kita ceritakan masa lalu kepada bakal suami? Sudah, dia nak kahwin. Bila kita kahwin nanti atau sebelum kahwin, kena cerita tak segala sejarah kita. Faham lagi? Jaraknya cerita dan jangan. Okey, cerita dan jangan cerita. Apa yang kita boleh cerita yang menggembirakan orang, ceritalah. Nampak? Apa yang jangan cerita yang mengaibkan diri sendiri atau menyakitkan hati orang atau membuka dosa. Siapa yang banyak jenayah masa lalu, banyak maksiat, banyak berjudi, banyak berzina, minum arak dan sebagainya, jangan cerita ke orang. Walaupun laki mu sendiri, bini pun sendiri. Nampak? Kenapa? Benda itu tak elok. Benda-benda tak elok ni, kalau mu nak cerita boleh. Cerita pada Allah. Cerita kat dia. Siap malam dia boleh dengar. Dan dia suka dengar. Kalau kita banyak berzina, banyak berjudi, banyak mencuri, banyak salah, tiap-tiap malam kita khabar pada Allah, ya Allah, aku jahat dulu. Dia suka. Nampak? Walaupun banyak dosa kita, dia suka. Kenapa? Dia Maha Pengampun. Dia nak kita rayu dia dan sebagainya. Okey? Jadi jangan cerita kat bini. Laki nanti kalau jujur sangat tak boleh.